Tadi aku dah ambil kereta ni kat Tenggarang kan. Parit apa tadi ya? Sedangkan dia punya belting ni dah keleplek. Okey, dah terburai, dah terhancur lah orang cakap tu. Jadinya aku akan pergi spare part lah. Cari belting dia, okey. Jadinya kita cari belting, lepas kita cari belting, kita buka, lepas tu kita pasang balik, okey. Aku tengok tensioner dia, okey. Dia punya apa-apa tu tak ada masalah. Semua belting dia lah. Mungkin dah lama terkena minyak lah rasanya. Jadi kita kena carilah belting. Lepas tu kita pasang. Kita dah sampai spare part ni. Orangnya rehat pula. Sampai pukul 3 pula. Tapi sekarang dah pukul 3. Tunggu sekejap lah. Oh, ada orang. Nak beli belting ni lah untuk Proton Iris Dia menggunakan enjin Kempro lah. Yang baru, kejap tunggu orang ni buka pintu ni. Kita dah dapatkan barang ni lah daripada spare part Punya berjenuh tadi. Pukul 3 pun orangnya ada. Okey, sekarang dah dapat lah. Barangnya dah dapat. Okey, ini dia belting nama dia, okey. Nak dibandingkan dengan belting ini, tinggal berapa lay je tu. Tinggal tunggu masa putus saja Oh, sangat ramping, sangat kurus. Jadi sekarang ni projek kita nak memasangnya lah, okey. Jadi kita kena jack, kita buka tayar sebelah sini. Lagi senang lah, mudah kerja kita. Sebab apa? Dia punya kerja dia amat leceh. Sebab apa? Kena buka tensioner dia. Benda ni menyangkut kat tensioner. Jadi kita kena buka tensioner, baru kita keluarkan ini. Okey? Apa-apa, aku akan buat video lagi. Apa-apa, cara gas lah.